Pernah tak anda rasa macam ni? Nampak kucing comel, kawan kita elok je main-main dengan dia. Tak ada masalah langsung. Tapi, bila kita yang datang dekat, tiba-tiba mata berair, hidung gatal, plus tu bersin tak berhenti-henti. Rasa macam tak adil betul kan? Kenapa badan kita boleh bertindak balas macam tu sekali terhadap benda yang sebenarnya tak bahaya pun? Okey, dalam kupasan kali ni, kita akan siasat misteri di sebalik alahan. Kenapa ia jadi? Dan apa sebenarnya yang berlaku dalam badan kita bila serangan tu bermula? Baiklah. Jom kita gali lebih dalam. Situasi ni seorang okey, seorang lagi tak. Inilah sebenarnya inti persoalan kita. Ini bukan soal nasib atau sebab salah makan ke apa, tak. Ini adalah satu proses biologi yang sangat spesifik, sangat kompleks dan berbeza untuk setiap orang. Ia sebenarnya satu kisah tentang sistem pertahanan badan kita yang tersilap langkah. Satu kesilapan yang boleh buat kita rasa sangat-sangat tak selesa. Jadi jom kita mulakan perjalanan ni untuk bongkar apa yang berlaku di sebalik tabir. Jadi apa jawapan asasnya? Pendek kata, alahan ni satu kesilapan. Anggap je ia macam satu amaran palsu daripada sistem imun kita. Sepatutnya, sistem pertahanan badan kita ni macam seorang pengawal yang bijak, yang hanya serang penceroboh betul-betul, macam virus dan bakteria. Tapi dalam kes alahan, pengawal ni jadi kelam kabut sikit. Dia nampak benda yang tak berbahaya macam debunga, bulu haiwan atau protein dalam kacang dan dia jerit, ancaman. Lepas tu, dia lancarkan serangan habis-habisan. Nak bagi lagi senang faham, kita guna analogi ni. Bayangkan sistem imun anda ni macam satu tim security yang jaga satu bangunan. Tugas dorang kesan penceroboh. Tapi dalam kes alahan, tim security ni terlebih bersemangat sikit. Bila sebiji debunga yang ibarat macam abang postman je masuk bangunan nak hantar surat, tim security ni terus tekan butang penggerak kecemasan. Satu bangunan jadi huru-hara. Macam itulah yang jadi dalam badan anda. Okey, sekarang kita dah faham gambaran besar dia, iaitu amaran palsu. Jom kita zoom masuk, kita tengok lagi dekat. Apa sebenarnya yang berlaku dekat peringkat sel dan molekul? Kita akan ikut laluan tindak balas ni satu demi satu untuk faham macam mana satu butir debunga yang kecil tu boleh cetuskan kucar-kacir dalam badan kita. Baiklah, dalam setiap cerita mesti ada watak utama kan? Dalam drama alahan ni, watak utamanya ialah sejenis molekul yang dipanggil immunoglobulin E ataupun nama pendeknya IgE. Bayangkan IgE ni macam butang penggera yang super sensitif. Sebenarnya, IgE ni ada fungsi asalnya, iaitu untuk lawan parasit. Tapi dalam dunia moden kita yang serba bersih ni, sistem yang sama ni seolah-olah telah dirampas dan mula bertindak balas terhadap benda-benda lain yang tak sepatutnya. Segalanya bermula dengan pertemuan pertama. Proses ni kita panggil pemejalan atau sensitization. Bayangkan badan anda jumpa debunga rumput buat pertama kali. Bagi kebanyakan orang, sistem imun akan kata, debunga je ni, biarkan. Tapi, bagi orang yang ada kecenderungan alahan, sistem imun dia buat satu kesilapan besar. Dia tengok debunga tu dan dia fikir, ini bahaya. Lepas tu, dia mula cipta senjata khas, antibody IgE yang direka spesifik untuk serang debunga rumput tu lain kali. Waktu ni, anda tak ada apa-apa simptom lagi. Badan anda cuma tengah bersiap sedia untuk perang. Jadi, semua antibody IgE yang baru dicipta tu pergi mana? Dia tak terapung-apung macam tu je. Sebaliknya, dia akan cari dan melekat dekat permukaan sel khas yang kita panggil sel masta. Cuba bayangkan sel masta ni macam bubble wrap biologi dalam badan kita. Sel ni ada di mana-mana, kulit, hidung, paru-paru dan setiap gelembung tu penuh dengan bahan kimia yang kuat, terutamanya histamin. Dengan IgE yang dah melekat ni, setiap sel masta tu dah jadi macam bom jangka yang dipasang, tinggal tunggu masa je nak meletup. Inilah masanya simptom bermula. Bila anda terdedah semula pada allergen yang sama, contohnya debunga rumput tadi, allergen tu akan cari IgE yang tengah tunggu dekat sel masta. Bila allergen tu berjaya pegang dua IgE serentak, ia macam kunci yang putarkan switch. Tindakan ni terus bagi isyarat pada sel masta untuk meletup, macam kita pecahkan bubble wrap tu dan lepaskan semua bahan kimia yang ada dalam tu, termasuklah histamin ke tisu sekeliling. Dan letupan kimia inilah yang kita rasa sebagai simptom alahan. Histamin akan buat salur darah kita kembang dan jadi bocor. Sebab itulah jadi bengkak dan merah. Ia akan rangsang saraf. Sebab tu kita rasa gatal. Ia tingkatkan pengeluaran lendir. Sebab tu hidung berair dan kita bersin. Dalam paru-paru, ia boleh ketatkan saluran udara, menyebabkan batuk dan susah nak nafas. Dan dalam kes paling teruk, tindak balas ni jadi serentak satu badan. Satu keadaan kecemasan yang kita panggil anafilaksis. Kita dah tengok macam mana alahan ni berlaku langkah demi langkah. Tapi sekarang, jom kita beralih ke soalan yang lebih peribadi. Kenapa saya?
kenapa sistem imun saya yang buat silap, tapi orang sebelah saya elok je? Sains tunjukkan jawapannya bukan satu sebab tunggal. Sebaliknya, ia lebih macam satu tindakan risiko, gabungan beberapa faktor yang buatkan anda lebih cenderung dapat alahan. Pertama sekali, genetik. Alahan ini memang selalu diwarisi dalam keluarga. Tapi, penting untuk faham, anda bukan warisi alahan yang spesifik. Contohnya, alahan kucing. Sebaliknya, apa yang diwarisi ialah satu kecenderungan umum sistem imun anda untuk jadi terlebih reaktif dan hasilkan banyak IgE. Kecenderungan ini dipanggil atopi. Jadi, kalau mak ayah anda ada alahan, anda ada risiko genetik yang lebih tinggi. Tapi, alahan spesifik apa yang anda mungkin akan dapat itu bergantung pada faktor lain pula. Faktor kedua ni pula, satu penemuan yang betul-betul mengubah cara kita pandang alahan. Ia dipanggil hipotesis sawar epitelium. Bunyi macam saintifik kan, tapi konsep dia simple je. Bayangkan badan kita ni macam istana. Istana ni ada dinding pertahanan iaitu kulit kita, lapisan usus dan lapisan saluran nafas. Dinding ni tugas dia halang penceroboh. Teori ni kata kalau ada keretakan atau kerosakan pada dinding ni, mungkin sebab eksema, pencemaran atau bahan kimia, allergen boleh menyelinap masuk. Bila sistem imun jumpa allergen di dalam istana, ia lebih cenderung untuk panik dan anggap itu sebagai ancaman. Analogi jaring tingkap ni memang terbaik untuk jelaskan benda ni. Kulit yang sihat, dia macam jaring tingkap yang sempurna. Debunga dan alergen lain tak boleh lepas. Tapi kulit yang ada eksema, yang kering dan meradang, dia macam jaring yang dah koyak. Alergen boleh tembus masuk ke lapisan yang lebih dalam, tempat di mana sel-sel imun tengah meronda. Bila dah masuk, itulah yang mencetuskan amaran palsu tadi. Sebab itulah penjagaan kulit yang baik, terutamanya untuk orang yang berisiko, sangat-sangat penting. Sistem imun bayi ni ibarat macam pelajar baru. Ia perlu dilatih untuk kenal mana kawan, mana lawan. Dan zaman kanak-kanak inilah tempoh latihan paling kritikal. Teori moden cadangkan pendedahan kepada pelbagai jenis mikrob macam dari main tanah, bela haiwan peliharaan atau makan macam-macam jenis makanan, ia ibarat bagi satu set data latihan yang kaya pada sistem imun. Latihan ni ajar dia untuk bertenang dan jadi toleran. Sebaliknya, gaya hidup moden kita yang terlalu bersih mungkin menghadkan data latihan ni, menjadikan sistem imun lebih gementar dan cenderung untuk bertindak melulu terhadap benda yang tak bahaya. Sekarang, mari kita fokus sikit pada alahan makanan. Sebab dalam bidang ni, sains dah buat kemajuan yang sangat besar. Apa yang kita belajar ialah bukan sahaja apa yang anda terdedah, tapi bila dan bagaimana anda terdedah. Ini betul-betul mengubah cara kita berfikir tentang macam mana nak elak alahan makanan. Dan inilah buktinya. Kajian lab ini bukan calang-calang kajian, ia betul-betul mengubah lanskap perubatan. Mereka dapati bahawa memperkenalkan kacang tanah kepada bayi berisiko tinggi secara awal dan kerap mengurangkan risiko alahan kacang lebih 80%. Wow! Kenapa? Sebab sistem imun dalam usus kita ni secara semula jadi diprogramkan untuk jadi toleran. Tugas dia untuk terima makanan, bukan serang makanan. Jadi, bila kita perkenalkan alergen melalui mulut, ia macam kita beritahu sistem imun, "Hoi, ini kawan, bukan lawan." Akhir sekali, persekitaran kita. Ini pun menambah kepada tindakan risiko tadi. Pencemaran udara boleh rosakkan saluran nafas kita, buat ia lebih terdedah. Banyak habiskan masa dalam rumah pula dedahkan kita kepada alergen dalaman macam hama hapuk. Perubahan diet kita boleh kacau mikrobiom usus yang main peranan penting kawal sistem imun. Semua faktor ni bila digabungkan dengan genetik dan faktor-faktor lain boleh jadi titik penentu yang menolak seseorang ke arah alahan. Okey, kita dah lalui semua biologi yang rumit tadi. Sekarang, jom kita bawa semua pengetahuan ni kembali kepada soalan praktikal. Apa yang kita boleh buat dengan semua maklumat ni? Macam mana pemahaman ni boleh tolong kita uruskan risiko alahan dengan lebih baik? Pertama sekali, penting untuk kita bezakan. Tak semua tindak balas negatif pada makanan tu adalah alahan. Ada beza besar. Alahan yang kita bincangkan dari tadi yang melibatkan IgE, ia berlaku sangat cepat dan boleh mengancam nyawa. Sebaliknya, intoleransi makanan macam intoleransi laktosa, ia tak libatkan sistem imun langsung. Ia lebih kepada masalah penghadaman dan simptomnya biasanya lambat sikit dan terhad pada perut. Faham beza ni sangat penting untuk dapatkan diagnosis dan pengurusan yang betul.
Satu soalan yang orang selalu tanya, alahan ni sampai bila-bila ke? Jawapannya, tak semestinya. Dan ini berita baik. Sistem imun kita ni bukan statik. Ia sentiasa belajar dan boleh berubah. Ramai budak-budak yang alah pada susu atau telur, bila mereka besar, alahan tu hilang sebab sistem imun mereka dah belajar untuk jadi toleran. Tapi ada juga orang dewasa yang tiba-tiba dapat alahan. Poin penting di sini, sistem imun anda tu dinamik. Jadi, jom kita simpulkan kepada 4 tindakan utama yang kita boleh ambil. Pertama, kalau anda syak ada alahan, jangan pandai-pandai diagnosis sendiri. Pergi jumpa doktor untuk dapatkan penilaian yang betul. Kedua, jaga sawar badan anda, pakai pelembab untuk kulit kering, elakkan asap dan bahan-bahan yang boleh meringsakkan. Ketiga, khas untuk ibu bapa, bincang dengan doktor anak anda tentang panduan terkini untuk perkenalkan makanan alergenik pada peringkat awal. Dan keempat, sentiasa ingat yang keadaan boleh berubah. Sentiasa peka dengan badan anda. Jadi, kalau ada satu ayat yang boleh simpulkan semua yang kita dah bincang, inilah dia. Alahan berlaku bila genetik campur persekitaran tolak sistem imun kita untuk buat silap. Anggap benda biasa sebagai ancaman. Ia adalah satu kesilapan yang berpunca daripada gabungan tindakan risiko kita. Bila kita faham benda ni, ia adalah kunci untuk kita mengurus dan mungkin juga mencegahnya. Dan ini soalan untuk anda fikirkan. Sekarang anda dah faham yang alahan ni satu kesilapan sistem, bukan satu kelemahan diri. Adakah ia mengubah cara anda melihatnya? Mungkin ia buat anda lebih fokus pada kesihatan kulit anda atau lebih peka dengan persekitaran di sekeliling anda. Pengetahuan ini sebenarnya memberi kita kuasa untuk ambil langkah yang lebih proaktif. Akhir sekali, dan tolong dengar betul-betul. Ini yang paling penting. Kita kena cakap pasal keselamatan. Walaupun kebanyakan simptom alahan ni ringan, anafilaksis adalah satu kecemasan perubatan yang boleh membawa maut. Kalau anda atau sesiapa di sekeliling anda tunjukkan simptom macam susah nak bernafas, tekak rasa sempit atau pening yang teruk lepas terdedah pada alergen, jangan tunggu. Terus dapatkan bantuan perubatan kecemasan. Faham sains di sebalik alahan tu penting, tapi tahu apa nak buat dalam keadaan cemas boleh menyelamatkan nyawa.